Hai, Assalamualaikum. So, Ina just nak update apa yang jadi kat Airi waktu kat hospital. So, actually Airi dah keluar hospital. Just Ina nak letak video ni untuk just because dah ada kan. So, this is more like macam memory. Okay. So, video ni Eddie yang ambil daripada Airi dekat hospital sampai quarantine semua. But it's not, orang cakap apa? It's not complete lah since Eddie yang ambil video kan. So he's not really know how to like macam endkan video, sambung semua. So nak just letak je dalam ni untuk kita orang punya kenangan sahaja. So yeah. Hari okey tak? Dah makan dah? Makan apa? Benda tu bunyi. Tahu kenapa dia tadi bunyi. Bila awak datang masuk nanti dia adjust. Oh, dia tengah tengok cerita. Hari dah mandi, dia dah makan, dia demam pun dah kurang sikit dah. Alhamdulillah. Kita tunggu doktor check je lah. Kan? Okey tak? Tunjuk sikit kalau okey macam mana. Cakap. Doktor cakap apa? Doktor cakap apa? Doktor cakap apa? Ayah rakam. Doktor cakap apa? Ni dah sihat kan, nampak ni? Muka dah sihat. Doktor cakap dah boleh balik dah dia. Sekejap lagi dia dapat balik lah. Alright. Okay, dia dah boleh balik dah. Okay lah, dia nak balik dah. Hari ni dia boleh balik. Hari dah siap mandi dah. Okey tak badan? Tengok, okey tak? Tunjuk badan. Pusing. Dah okey dah. Dah pergi duduk sana. Tapi dah mula balik. Dah mula balik apa? Batuk. Dah duduk lihat. Jadi kita panggil jurawat untuk pasang benda tu. Dia dah siap mandi dah. Ni hari ketiga, hari kedua. Duduk sayang. Duduk. Dia dah makan roti, dia dah minum air. Ya. Hari makan apa tu? Pau apa? Tengok pau coklat. Sedap tak? Hari dah okey tadi, dia makan spaghetti habis. Dia minum air, dia makan pau coklat. Tunggu surat nak keluar tak sampai. Waktu hari makan. Tengok tu. Hari suka ke? Suka ke tak? Dia nak ayah ada sop. Macam mana nak tunjuk ayah ada sop? Sekejap ya. Hari sedap ke? Sedap tak? Dia suka pula dengan sup. Patut dia suka nasi ayam dengan sup. Ayam tu dengan sup, sebab tu lah makan dengan sup. Cakap lah, apa benda dia cakap tadi? Cuba duduk tu elok-elok tu. Seluar kaki tu, kenapa duduk macam tu? Kalau hari pergi mana tadi? Cakap lah benda. Aril. Korang hari ni Eddie Aril baru lepas balik baik daripada influenza. Lepas tu sekarang ni Eddie pun kena influenza, demam batuk-batuk dengan demam. Lepas tu Ina bagi kita orang untuk quarantine dekat sini. Tapi aku prank Eddie prank Aril lah.
Cakap nak hantar dia dekat orang-orang yang mana nak ambil budak-budak degil. So nanti kita tengok reaksi dia. Dah sedia dah? Dah sedia belum? Tak nak. Dah sedia belum nak jumpa mak baru? Tak nak. Nak jumpa mak ke bapak baru ke? Tak nak. Nak pergi rumah nenek. Tak ada, mana ada rumah nenek? Nak pergi rumah nenek. Jom, turun cepat. Tengok tu, tak nak duduk diam dah. Terus tak nak duduk diam tu. Apa tu sengih-sengih? Tengok perangai dia. Aril, kita kat mana? Ha? Pergi ke depan, cari nombor 16. Bawa barang ni, pergi ke depan, cari nombor 16. Ha. Rumah baru awak kat nombor 16. Pergilah. Jalanlah ke depan. Dia nombor 16. Aril, ni lah. Dia tak tahu ni nombor 16 ke. Ha. Masuk, cepat. Nah. Kosong. Kosong. Oh. Tu tekan tu. Ke atas tu kan. Ayah ke atas tu kan. Bukan. Satu lagi ke. Selamat datang Aril. Aril kena karantin. Ya. Aril kena karantin. Tadi Aril cakap dia nak hantar dekat rumah orang, tapi dia dekat rumah orang. Aril happy tak? Tak. Tapi nosak. Kita dah sampai. Ni tempat karantin Eddie dengan Aril. Mana Aril? Aril mana? Tu Aril. Aril okey tak? Okey. Okey, kita dekat dalam bilik ni. Kita kena karantin lah. So kita orang akan lepak kat dalam ni. Dan kita orang tengok lah apa nanti aktiviti kita orang. Tu Aril tengah menghayati apa yang dia nak kena buat kat dalam bilik ni. Ni view dia. Okay, thank you. Thank you untuk Azrina. Thank you Mama. Cakap apa dengan Mama? Dah. Takut kena jual sampai nak nangis ke? Ha? Sikit lagi nak kena jual Ha? Hari nak kena jual dah kan? Tak. Ha? Belum lagi. Belum lagi. Nak buat perangai lagi tak? Tak. Yang tadi cakap dengan dia, kalau dia buat perangai kena jual. Bawa-bawa tahu-tahu masuk kat rumah baru. Awak buat apa? Nak check apa? Ni tempat kita kena karantin tau. Awak makan kat sini, tidur kat sini dengan ayah. Awak jaga ayah boleh? Awak jaga ayah boleh? Aril batuk-batuk lagi. Tak tahu. Ayah demam lagi. Ni apa dia nak bagi ni? Ni dia buat apa ni Aril? Macam commander stick dia Macam gambar. gambar macam commander stick. Pandai kau ya. Okeylah. Nanti kita jumpa lagi. Nanti kita tengok kita buat apa aktiviti malam ni, apa kita buat, besok apa kita buat. Kita lepak dalam bilik je tau. Kita kena lepak dalam bilik, kita tak boleh buat apa-apa. Kita karantin. Jap, kita tengok jap apa barang Mama bagi, jom. Ada tengok Mama ada barang Mama bagi. Mama bagi baju. Ni apa baju ke? Apa bagi kaki ke? Ada baju mandi. Ada baju mandi? Jeng. Tempat mandi je. Okey, tu Mama dia ada bagi makanan. Macam-macam makanan ada. Maggi. Kicap untuk masak Maggi. Masak Maggi. Brightness. Kenapa brightness? Dia suruh tekan brightness. Oh ya. Cream. Cream O panggil je. Ya. Mama cream O. Cream O ni ayah beli tadi. Tu ada suruh ayah lagi baju. Coco Crunch untuk Aril. 8 pagi. Sama.
Ada Coco Crunch lagi. Susu ada. Nanti kita beli kalau susu tak ada. Maggi. Mama bagi Maggi Samyang. Mas. Wow, ada tarik. Ni bila ni? Wow. Tarik. Tarik. Terima kasih Mama. Cakap apa? Oh, ni ada susu. Terima kasih Mama. Oh, Mama sediakan untuk kita orang punya kuarantin. Okeylah. Nanti kita sambung lah apa yang kita nak buat nanti. Kita nak buat apa lepas tu. Thank you Mama. Mama bawa barang kerja ayah. Ni untuk ayah punya kerja. Okay, nanti kita buat kerja dekat sini lah. Kita buat kerja kat sini. Besok pagi kita start buat kerja. Okeylah. Ini remote TV ya? Ya, remote TV. Happy tak? Tunjuk love sikit kat Mama. Macam mana? Tak, awak. Terima kasih. Terima kasih Mama. Terima kasih kat Mama. Bye-bye. Bye. Nanti kita sambung lagi. View malam. Kita duduk kat hotel ni. Ni buku dia baca. Dia kena baca buku. Sebab ayah dia tak larat nak main dengan dia. Lepas tu dia lapar. Dia kata nak makan. So dia makan. Panas. Dia makan Mami kari. Ya. TV pause ya. Ni Mami pak. Mami. Okey tak? Okey tak? Hari ada batuk lagi. Batuk dengan semua. Makan pelan-pelan. Panas tu. Kan tadi ayah cakap baru awak yang cakap nak juga. Makan dulu. So dia buat apa? Nanti kita sambung lah. Besok kita tengok apa kita nak buat. Bye-bye. Bye-bye untuk malam ni. Bye-bye. Tengoklah sini boleh bye-bye. Bye-bye. Aril dah mandi ke? Aril? Hari ni hari ke berapa kat hotel? Kedua. Batuk lagi ke? Batuk sikit. Okey, hari ni hari kedua. Hari buka puzzle. Hari ni dia buka puzzle ni. Buku dah dekat situ. Bantal tu ambil. Apa campak itu? Malam tadi dia tidur ganas. Tidur ganas. Tapi kenapa? Kalau kita buka sama je. Dia dah buka. Dia tengah nak pasang. Sekejap lagi pasang. Dia benda ni. Dia benda lekat ke? Lepas tu dia makan roti. Tengok bawah tu. Sampah. Makan roti. Ni. Picit ni. Bom. Pandai. Tapi tadi buka ni yang nak cakap. Ya ke? Dua dia cakap ni. Nanti kita buat sama ya. Okay, Cik Nafas. Ayah tak larat kepala ayah pening. Selamat pagi. Selamat pagi Mama. Batuk lagi. Kena kuarantin lah kalau batuk. Tidur ganas tapi ngapa air memang tempat sama? Ayah tolak lah. Okay korang. Sekejap mana cemen. Korang. Okay. Tadi kita pergi ambil makanan kan. Tengok Mama dia hantar dari jauh hanya di hujung jari je Mama dia hantar. Wah, nasi goreng. Alhamdulillah dapat makan. Kita pun nak buat apa? Tadi anak pun nak makan Coco Crunch. Lepas tu tengoklah apa boleh buat. Tapi benda dah sampai, kita makan lah. Alhamdulillah ni ubat untuk Aril lah. Kita tengah setting ubat tadi. Aril, tengok ni Mama bagi apa? Cepat. Sini lah. Sini, ni apa benda ni? Cuba buka, cepat. Aril, apa le? Okey, apa? Mama bagi apa? Tengok buka. Roti telur. Dah tahu ke roti telur? Awak suka roti telur ke tak? Boleh lah. Ni malu. Ayah. Apa dia? Tengok muka dia, muka senyum. Welcome to the kolam.
Mandi. Kena buka ke? Kena buka zipper. Tak, kat sana lah. Duduk sana. Jom. So, kita orang dekat kolam ni dekat atas dia. Ayah nak pegang sikit. Pegang lah. Nak main-main lah. So, nampak. Sejuk. Main yang ni dia punya tempat pasal pinggan. Ayah kena buka ayah. Kena buka. Pergi mandi sana. Sana tempat budak. Jangan pergi kat sini, sini dalam. Okay. Pergi. Tu dalam. Sana je. Jangan macam tu. Kalau nak pergi malam pun boleh. Kalau hari nak pergi malam ke? Nak pergi malam ke nak sekarang? Malam seram. Malam tak seram. Tu KLCC. Tu KLCC, tu menara, tu Tengku Abdul Rahmannya tu. Semua kat belakang bukit. Enjoy. Ayah nak duduk.